Hari ni hari Ahad. So semalam dengan kemarin Daddy dah belanja saya pergi PD untuk bawa wife dengan anak pergi jalan. So hari ni dia bagi saya bawa kereta yang berharga 600,000 cash ni untuk teman dia jalan-jalan pergi meet and greet. Korang fikir sendiri lah. Kalau ada mak ayah pun belum tentu dia bagi korang bawa ni kereta 600,000 ni. Apatah lagi kawan ataupun bos. Cakap DSA ni memang padu lah. Tak cukup tu, dia siap bagi kad lagi untuk isi minyak. Mana nak dapat macam ni? Korang tengok ni, leader yang bagus. Bukannya leader kemut, bukannya leader yang selfish. Kau tengok asli, dia bagi bawa kereta. Apa lagi dia tak bagi? Dia bagi cuti. Dah lah masa cuti tu bagi Alphard AGH 40 lagi. Tak payah nak sewa-sewa, dia bagi je semua. Orang tak tahu lah nak cakap apa. Okay guys, jom kita pergi meet and greet. Kita jumpa klien-klien ataupun student-student DSA untuk kita bawa diorang makan, jalan-jalan. Bukan saya je student, kita ada ramai lagi student. Okay guys, jumpa lagi. Ciao. Kita apa yang boleh buat, cuba je. So I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep it. Saya Nasir daripada Semenyih, duduk dekat KL dulu, lepas tu dah pindah Semenyih lah sekarang. So saya datang hari ni jumpa Daddy dekat Bayang Coffee. Apa yang saya rasa hari ni, banyak benda yang saya share dengan Daddy, banyak feedback yang Daddy ambil juga. And tujuan saya bukan lebih pada nak trade sangat pun, tapi nak experience, nak belajar experience Daddy tu macam mana untuk kawal emosi dan macam mana untuk kita terus dalam industri ni lah, bukan untuk masa yang singkat. So dapat banyak jugalah input daripada Daddy hari ni. Nak kata-kata pun susah juga sebab Daddy dah ada dekat tahap lain, tapi teruskanlah untuk share benda yang baik macam ni dekat semua orang. Semoga semua orang juga sama-sama profit, sama-sama belajar dengan Daddy. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Hafiz bin Arba'i. So hari ni saya ada di meet and greet bersama dengan Daddy Atuf. Saya dapat satu pengalaman yang sangat bermakna dengan Daddy, yang mana Daddy share dia punya strategi, dan saya sebelum ni pernah loss melalui saat-saat loss yang sangat banyak. So saya tidak akan berputus asa. Apabila saya jumpa dengan Daddy, saya nampak saya ada peluang yang lebih baik untuk saya perbaiki dalam diri saya. Dan apa yang dia ajar hari ni adalah tentang mindset dan beberapa perkara yang kita harus guna dalam trading, iaitu adalah salah satu dia adalah psikologi lah. Yang tu kalau nak tahu lebih, yang tu korang kena berjumpa dengan Daddy Atu sendirilah. Okay, so kepada sesiapa kat luar yang selama ni trade loss, lepas tu asyik depo je kan. Sampai bila kita nak macam tu? So saya dalam industri ni dah hampir lebih kurang 3 tahun. Dah banyak kegagalan yang saya lalui. So hari ni saya nampak sebab saya dah follow channel Daddy Atuf dan saya dapat buat profit. Jadi hari ni saya berpeluang duduk bersama dengan dia dan saya akan cuba belajar dan buat yang terbaik lah untuk diri saya. Dan saya nak buktikan kepada isteri saya dan family saya yang saya boleh berjaya balik. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum kepada semua. Sila datang, join. Okay, nama saya Ryan, saya dari KL. So, saya ikut Daddy pun ada lebih kurang dekat 2 tahun lah. Hari ini, I meet Daddy kan, saya ada belajar banyak jugalah. Sebab banyak orang tak tahu risk management kan, atau macam layer ke apa macam mana jadi konsisten lah. So, hari ini Daddy ajar banyak jugalah. Dari basic sampai yang deep sikit memang ada. So, saya rasa ini bantu banyak orang jugalah. Lepas ni yang ada orang nak belajar memang boleh join juga. Saya sudah ikut Daddy lebih kurang 2 tahun. So, nampak Daddy help a lot of student lah. Help banyak orang juga. So, yang untuk saya sendiri ada join Daddy punya signal, belajar dengan dia pun konsisten jugalah. So, that's why I ikut sampai Daddy 2 tahun lebih. Deal with people exactly how they treat me. On the block ain't nothing but youths trying to be bad and hoes that act up. I've been obsessed with money. I knew we'd get my stack up. Daydream, I fell asleep amid the flowers.
Sebab sebelum ni saya tak buat bukan untuk diri saya. Saya buatkan untuk Gap, untuk An, untuk tim-tim, sebab saya nak create nama dia orang ni dalam market bagi jadi padu. Lepas tu klien dia yang depo 5K grow sampai 200,000 pun ada juga datang hari tu. Yang dekat Johor kan, yang time makat tadi tu datang kan. Ada juga. Semua dari Singapura. Siang je. Siang gym. Tu lah saya tengok kan ada pergi jogging. Masa saya nampak yang video dia tu dengan siapa? Dengan Far. Saya push dia lah Guide dia. untuk So saya dah nampak dah mindset tu kat situ. Tapi betul lah cara Daddy tu guide. Boleh settle kerja kan. So boleh urus bisnes. Betul tak? Urus bisnes ke anak ke apa semua kan. Lepas tu mapping katalah setengah jam ke 1 jam. Lepas tu malam dah boleh live ke. Betul. Boleh masa dah pandai kan. Dah boleh live ajar orang. Bagi semua saya ajar. Macam mana nak live power, macam mana nak gain trust, macam mana nak bagi buat teknik sendiri. Semua saya ajar. Saya dah develop banyak gila student. Semua psikologi dalam market ni, macam mana nak buat sale ke, macam mana nak create power. For a couple of hours